Clutch, tekan gear 1 dan terus lepas. Awas, jangan buat macam tu. Pertama, korang kenal dulu fungsi clutch. Gear pula dekat kaki kiri. Tekan ke bawah untuk gear 1, lepas tu naik ke atas untuk gear 2, gear 3, gear 4 dan gear 5. Yang pertama, yang tadi tu basic je. Untuk bawa, korang kena buka dulu kunci ni dan juga korang kena start. Okey, mula-mula korang kena tarik clutch, masuk gear 1 dan lepas perlahan-lahan. Dan korang bawa lah macam biasa. Korang dah jalan, korang tarik lagi sambil tarik clutch, tarik lagi gear 2. Dia lepas perlahan-lahan. Lepas tu, korang ulanglah step yang sama sambil tarik clutch, tarik gear. Korang dah berhenti kan? Lepas korang dah berhenti, korang make sure tangan korang tak lepas clutch dulu. Jadi korang tekan balik gear ke bawah untuk freekan gear. Tak payahlah pegang clutch tu lama-lama. Lepas korang dah neutralkan gear, korang dah boleh lepas clutch. Tak adalah kejung tangan korang. Korang nak tips bawa motor apa pula? Kalau korang nak, korang boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa follow, like, komen dan share video ni. Bye!